kena tikam, itu pendahuluan mati lah. Tua, itu pendahuluan mati. Uzur, tak larat. Tak larat, itu pendahuluan mati lah. Macam saya hari ni tak sihat, tak larat, ni kan pendahuluan mati ke mak. Ya, semalam driver saya pergi beli lauk, sotong dengan daging. Saya pun makan tengah hari. Balik orang rumah saya petang 6.30 dia pula makan. Dia kata makan ke lauk daging ni? Makan lah. Ini kambing kata dia. Bila sebut patutlah dada saya sakit. Ya, saya ni pernah kena santau 3 kali tuan-tuan. Pantang paling besar ialah makan kambing. Bila makan je macam kena tarah dengan pisau, pedih dada. Ya, tak sihat. Itu nama dia pendahuluan mati. Jadi saya minta maaf siap-siap lah kursus mati lepas ni. Ya, pendahuluan mati. Dan sebelum matinya harus baginya menjadi khalifah. Rasa-rasa tak lama ni kena santau balik lah. Ceramah pun makin garang. Lantak lah tuan-tuan. Saya cakap setuju, tak setuju sudah. Dia nak santau pun santau lah, lantak je lah. Dan menjadi khalifah gantinya kemudian daripada matinya. Jadi sebelum matinya harus bagi dia melantik seseorang menjadi khalifah. Kalau dia dah sakit, dah tak larat dah, maka dia boleh bubuh siap-siap. Kalau aku mati, kamu lantik dia menjadi aku. Dan harus juga baginya tidak menjadikan khalifah ganti. Boleh juga kalau dia tidak melantik orang lain sebagai gantinya, sebab Nabi Muhammad sendiri tidak menjadikan penggantinya. Maka sesungguhnya menurut akan Nabi SAW, dan jika menjadikan khalifah pengganti, maka dia mengikut perbuatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kedua-duanya adalah betul. Kedua-duanya adalah betul. Lantik pemimpin ganti pun boleh, tak melantik pemimpin untuk mengganti pun boleh juga. Dan telah ijma' muslimin atas tersimpul menjadi khalifah dengan dijadikan khalifah oleh khalifah yang mati. Maka ijma' ulama mengatakan bahawa boleh seseorang yang menjadi khalifah sebelum dia mati dilantik penggantinya. Dan orang yang menerima tawaran ataupun menerima amanah tersebut hendaklah melaksanakan amanah yang telah diberi. Dan telah ijma' mereka itu juga atas tersimpul menjadi khalifah dengan akad orang-orang besar dan orang-orang yang berkekuasaan bagi satu orang mana-mana apabila tiada dijadikan khalifah oleh khalifah yang kembali ke rahmatullah. Okey ustaz, bagaimana khalifah tu mati mengejut? Tak sempat, tak sangka ustaz dia nak mati pula dah. Sakit pun tidak, demam pun tidak, makan kambing pun tidak ustaz. Macam mana cerita ustaz? Maka di situ dia kata ada pula kumpulan-kumpulan yang terdiri daripada orang-orang besar dan yang berkekuasaan. Kita panggil sebagai, kalau raja-raja dipanggil sebagai majlis perajaan. Raja tu mangkat, macam negara kita ni raja tu mangkat mengejut, tengah tidur mati. Tak diberikan dia pemangku raja pun tak ada, raja muda pun tak ada, semua pun tak ada, dia seorang semata-mata raja. Maka dibuatlah, dipanggillah majlis ahli majlis rajanya, buat mesyuarat siapa yang lantik. Maka keputusannya daripada mesyuarat itu dipersilakan. Ataupun jika dia dah bubuh dah, dinamakan pemangku raja ataupun raja muda, maka bila dia dah tak ada, raja muda atau pemangku itulah yang akan menjadi rajanya pun boleh juga. Dan ijma' mereka itu harus menjadikan khalifah dengan jalan musyawarah antara satu jemaah, sebagaimana perbuatan Sayyidina Umar dengan 6 sahabat Nabi, dipanggil sebagai esko kerajaan Madinah. Masa tu Sayyidina Umar ngering. Bila dia gering, dia panggil 6 orang ahli mesyuarat kerajaan Madinah. Di antaranya ialah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Maka dibuat antara kamu 6 orang, kamu sokong siapa? Kalau aku ni mati, kamu sokong siapa? Maka mereka mengatakan Uthman lah yang layak. Maka apabila diperbuat demikian, setujulah 6 orang, dan seorang Sayyidina Umar tadi, kalau aku mati, Uthman ibn Affan menjadi khalifah, pun diperbolehkan juga di dalam syarak. Kata Qastalani, bermula menjadi khalifah itu dengan dijadikan oleh imam
akan siapa yang ditentukan di dalam masa hayatnya dan disyaratkan qabul di dalam hayatnya supaya menjadi khalifah kemudian daripada matinya. Yang pertama kata dia, orang yang menjadi khalifah boleh menamakan penggantinya sebelum dia mati. Dan apabila dia mati, pelaksanaan perlantikan tadi hendaklah diperbuat. Yang kedua, dan sah menjadi khalifah itu dengan diambil perintah yang mengalahkan dan melebihi atas imam, dan jikalau adalah yang mengambil memerintah itu bukan ahlinya sekalipun, seperti budak-budak atau perempuan, seperti dipaksanya orang-orang dengan kekuasaan dan tenteranya, sebab pun sah itu supaya tiada berjadi bertaburan persatuan muslimin. Yang kedua kata dia, apabila berlaku rompakan atau berlaku rampasan kuasa. Apabila berlaku rampasan kuasa, raja tak sempat nak buat apa-apa, dah dirampas kuasa pula. Bila dirampasnya kuasa, seorang diangkat menjadi khalifah atau menjadi raja, maka rakyat kena taatlah pada raja yang membuat rampasan kuasa tadi, sebab nak menjaga orang Islam lain supaya jangan bergaduh. Walaupun berlaku rampasan, lantik dia secara rampasan, pom naik dia sebagai raja, sebagai pemimpin. Maka kata dia sah perlantikan itu, sebab pun sah itu supaya tiada menjadi bertaburan persatuan muslimin, supaya orang Islam tidak bergaduh. Ni jawapan dia tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah. Yang mana cepat faham, dia faham lama dah. Diam. Yang mana lama faham, ada kena mengena dengan hidup dengan mati ke? Dua-dua hidup lagi. Seorang tu baru aksiden je.